Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni, jom kita sambung unpack part seterusnya, part 2, iaitu pack nombor 6, 5 dan 4. So jom kita tengok. Harap tak ada gangguan semasa kita membuat video ni dengan bunyi motor ke bunyi kereta yang slow-slow, tak apa. Ni yang jenis perembat laju tu, itu yang rimbas tu. Okay, so jom kita tengok pack gambar Mecha Detective. So ni kita tak pakai. Okay, so first kita ada hasut. Hasut. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru HP kad tersebut. Okay, color merah. Sini. Okay, ni guys, ni Bagogo waktu dia muda. Sekarang maybe dia dah tua. Okay, dia ada misai lah dulu. Bagogo ni Tok Abah dah pernah jumpa. Tok Abah dah jumpa dah alien. Betul Tok Abah cakap, alien mana pula ni? Kan masa lalas tu kan. Ambil satu kad di bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. So dia jual popcorn. Skru tu dia buat jadi macam popcorn lah. So ni colour biru. Tak nampak lagi gambar raja dia. So next kita ada Mecha Detective. Teka jenis kad di bahagian deck atas pihak lawan. Biasa bersyarat sokongan. Jika tepat, pemain menang secara otomatik. Wow. This card is OP. Woo. Okay, tak sini. Kalau dia OP, kita tak situ. Okay, next kita ada Amanzi. Lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan di zone kalah. So ni color ungu. Fulus the First. Kad sokongan kekal. Pihak lawan tidak boleh mengaktifkan kad sokongan. Terbaik. Kita kat bawah dia, kad sokongan ini kekal di zon kad sokongan kekal, hanya boleh dipindahkan ke zon kalah apabila digantikan dengan kad sokongan baru. Wow. Okay, settle. Color kuning. Okay, final card kita is Mega King Boxer Dragon. So ni lah King Boxer Dragon. Bukan Mega tau, sorry. Ambil dua kad di bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Wow, that's pretty good. Warna orange sini. Okay, habis untuk satu pack Mecha Detective. So letak sini. Next card, let's go. Mecha Mato mode apa ni? Macam laser something. Let's see, kita tengok. Harga dia masih sama, cuma maybe dari semasa ke semasa maybe dia akan naik sikit. So dia akan jadi keras lah. So kita ada Pyrapi. So ni kita tak pakai. Kita dah ada dadu tu. Kita ada Pyrapi. Ini kau tahu tak, karakter ni paling menyampah. Dia lah punca kebakaran. Dia lah punca marah tak boleh jalan. Tahu tak? Dia tuang minyak macam minyak hitam ke minyak apalah. Lepas tu dia yang bakar. Lepas tu marah selamatkan seorang budak tu, dia punya kaki tertimpa. Sebab itulah dia naik kursi roda. Dia punya efek dia, pilih 3 kad di tangan pihak lawan dan letakkan di zone kalah. Color ungu. Okay, Mega Janitor. Color purple gelap. Attack tambah 20 bagi setiap kad sokongan yang berada di zon kalah di dalam deck permain. Okay, ni color purple gelap. Yang atas, yang geng-geng Cubico tadi. Kita ada Dollhouse new character, bukan Prospera. Efek kat lawan tidak berkesan. Okay, bagus. Pendek-pendek dia punya. Konco. Kenapa Konco dia pakai kasut atas ni? Mesti pelik kan. Yang translator ni yang dia punya kon tu bengkok sikit. Yang lain ni semua idiot. Tapi idiot pun kalau dia kata dia dah pukul ramai-ramai, habislah korang. Tukar attack card ini dengan attack card lawan. That's very good.
Okay, kad color orange. Orange atas. Mas marah. Kad ni boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad marah. Tiru efek kad lawan yang berada di zon aktif. Kad color kuning. Okay, final kad kita. Hari dengan siapa dia? Mekamato. Ini adalah kad S. Macam ni apa? Video Raya Bakri tu. Baca A. Tengok mukadam. Ba. Ta. Kuat lagi. S. Mana datang S? So macam ni lah kad dia. So ni kad S kita ya. Kita dapat kad S special ke apa, something lah. Ada macam ada shiny sikit. Nak rasa ada timbul-timbul tak ada. Okay. Macam ni kad ni biru. So dah lengkap ke? Okay, base. Kedua pack. Ketiga pack belum lagi. Teruskan, continue. Untuk potong bawah tulisan monster ni. Okay, tak tepi. Ingat ya adik-adik, minta bantuan orang dewasa ataupun abang-abang kakak untuk membuka pack ini. Sebab gunting tu tajam. Disebabkan gunting, korang boleh cedera teruk. Maybe tertusuk, ia sangat menakutkan. Kita ada Influenzo guys. Ini gajah dia, Influenzo gitu. Kalau kau nak jadi famous, ikutlah seperti Influenzo. Efek kad lawan tidak berkesan. Okay, kad merah. Rocket Fish. Dia macam Lego sikit. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Color orange. Rocket ni dengan siapa tu? Yang kecil tu macam asyik bergaduh. So dia color biru. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Color biru. Mekamato Chef Mode. Lihat deck pihak lawan, pilih semua kad sokongan yang ada kecuali kad sokongan kekal dan letakkan di zon kalah. That's pretty good. Purple gelap atas. Kita ada Mami Balut. So ini adalah Power Sfera. Okay, macam nama dia macam balut bot ke apa nama dia kat sokongan. Kad kuning. Dan final card kita is Rubika. Mega Rubika. Kita ada Mega Rubika. Mantap. Attack pihak lawan kurang separuh. Okay, nice. So kita tengok lengkap tak? Kita nak tengok dia punya gambar raja. Okay, sebelah Rubika is Pyrapi. Tak ada nampak gambar raja. Pada sebelah kiri, ya betul. Okay, nampak dah. Yang bawah ni tidak dapat lagi. Okay, dapat dah, nampak? Telah terpisah. Sama kan? Cuma kita tak tahu dia kat atas ke kat bawah. Mega Concho pun kita tidak nampak lagi. Dia kat bahagian atas ke kat bahagian bawah ke, tak ada ni. Okay, tak apa. Ni yang warna ungu, kad purple. So kita yang purple cerah ni, yang tu tadi gelap kan. Tak ada juga. Oh. Look at this guys. Ya meh. Salah. Sekejap, kita susun kat bawah dulu. Tak. Okay, sebelah Mega Genito ni is Cubico. Sebelah dia. Betul tak? Betul. Okay, that's pretty good. Sebelah Cubico tu ialah Rubika. Betul.
Okay, betul. Good. Yang bawah ni saya tak nampak lagi gambar rajah dia. Bukan. Tak sama cikgu. Feng. Okay. Ni yang purple cerah. Okay. So setiap kad yang kita buka, kita akan masuk ke dalam pack dia. Kita bawa tunjuk ke kawan-kawan saya di Titi Puchong malam ni. So kad warna merah, ada tak gambar rajah. Yang atas ni kaki dollhouse. Okay, sebelah influenzo tu siapa? Bukan. Oh, okay. Sebelah influenzo is Mara ke? Ya betul, Mara. Sebelah influenzo is Mara. Camellia tak nampak lagi. Atas Mara is Mekamato, Modchamp pengawas. Okay. So lagi dua ni kita tak nampak lagi gambar rajah dia. Wait a minute. Oh, sebelah Mara lagi apa nama? A-shoot. Okay, nampak dah. Cantik. Satu lagi kita tidak nampak gambar rajah dia. So ni color merah. Yang color biru, color biru. Atas tu ini saya rasa kaki Grakakus. Okay, jap. Okay, saya sudah nampak kambing. Okay. First, sebelah Mekabot is Grakakus. Okay. Sebelah sayap Grakakus, sebelah kanan tu is robot penjara pengawal. Okay. Seamato ni mesti duduk bawah. Ya, saya rasa dia dekat bawah gerak kaki Grakakus macam ni. Di situ. Saya rasa lah dekat bawah, bahagian bawah. Itu yang sebelah lagi ni tangan dia. Betul lah. Ya betul. Okay. Yang sebelah lagi ni saya tak sure. Tu nampak dah. Sebelah Mekamato S ni ialah Troket. Okay, cun. Susun siap-siap guys, senang. Okay, kad color orange. Okay, kita nampak dia punya sayap. Okay, maksudnya King Boxer Dragon ni akan duduk tengah macam ni. Nampak tak? Okay. Lepas tu kita ada kaki Cloudiva ni, saya rasa dekat sini. Sebelah ni is Cabro. Sebelah dia saya tak sure siapa. Masih tidak nampak sebelah sini ke? Okay, betul. Nampak dah jadi gambar rajah. So perlukan lagi 3 kad. Okay. Cuma tak tahu diorang ni duduk atas ke duduk bawah. Kita kena susun ikut kita punya logik akal pemikiran. Itulah, gunakan. Okay, color orange dan last kali is color kuning. Mami balut tak ada, fulus tak ada. Sebelah Tok Kang. Okay, sebelah Tok Kang is Mega Concho Rangers. Okay, dia punya tangan yang tajam tu. Okay, sekejap. Tak ada kena-mengena pun. Sebelah Quakey pun tak ada juga. Ya, kita tidak nampak lagi dia punya gambaran raja. Bukan, tak. Okay, kita tak nampak lagi. Just nampak 2 je pagi ni. Okay, so kita masukkan. Ni pack 4 dia ada Mecha Chef. Tak ada. Tapi kalau kata ada Mami balut, dia lah tu. So ni pack color orange. So yang ni
Kita cari kad yang ada pair rapi. Purple gelap. Ni betul tak? Okay. Ni kad purple. 4, 5. So yang ada mecha detektif ni merah, oren. Oren lah. So dia ada King Boxer, King Dragon ni. So ni nombor 6. 4, 5, 6. Okay. So kad color merah lain. Kalau biru lah, biru. Biru kita ada Grakakus 6. Tak apalah, tak lain-lain pun boleh. Apa ni? 4, 3. Oh, 7, 8, 9. Oh, 3 kita tak unpack lagi kan. Okay, tak apa. 6, 7. 7 yang ada gambar Mas Mara kan. Kad apa kalau biru? Tak ada kalau kita tak kad kalau merah. Kalau merah mesti ada Mas Mara. Ya betul. Okay, nombor 7 kalau merah. 6, 7, 8. 8 kad apa? 8 kalau biru. 8 boleh. Grakakus punya kawan-kawan. 9 is purple cerah. Betul. So kita masukkan. So setiap kad ni kita dah ada kod dia lah. Kita dah masukkan setiap ni. So nanti kita bawa pergi Titi Puchong. Okay, untuk review dekat diorang. Album maybe saya boleh bawa malam ni. Tapi tu dah berat-berat. Macam tengoklah macam mana kalau saya kena susun album, susun Hot Wheel nak bawa. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Ingat subscribe guys. Tadi saya check seorang unsubscribe. Siapa dia? Tu dah terbatal lah dia punya kelayakan untuk join giveaway nanti. Bye bye.